saya rasa saya ni seorang pemerhati yang baik. Saya seorang pemerhati. Saya suka mengamati dan kemudian saya menulis ketika itu. Your enemy today is your friend tomorrow. Dalam politik. Ya. Bagi saya dalam politik ini begitu juga kerajaan. Yang penting ialah kestabilan. Tanpa kestabilan tak boleh buat kerja kerajaan. Sebab tu kerajaan hari ini bagi saya dia porak-poranda sebab dia tak ada kestabilan. Di mana kestabilan dalam kerajaan Madani hari ini tak kelihatan. YB dilihat sebagai ataupun dulu terlindung di balik bayang-bayang Datuk Seri Azmin. Bilakah agaknya YB akan dapat keluar daripada bayang-bayang Datuk Seri Azmin, ataupun itu bukan satu masalah? Okay. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita kembali bersiaran di podcast Kabarnya. Kali ini seperti biasa saya ada co-host saya, Cik Zulkifli Osman, dan hari ini kita ada seorang ahli politik muda. Muda bukan saja dari segi umur, tapi mungkin kita anggap muda kerana dia tidak begitu terkenal lagi. Tapi dalam parti politik ataupun politik kepartian, dia memegang jawatan yang pada kita sangat penting dan adalah satu batu loncatan ke atas untuk mencapai kedudukan yang lebih tinggi di masa akan datang, insyaAllah. Okey, bersama kita ada YB Muhammad Hilman Idham, ahli Dewan Undangan Negeri Gombak Setia, umur baru 36 ya. 36 tahun dah. Separuh. Hampir separuh umur kita. Tak hampir separuh lah. 1/3. Boleh lah lebih kurang itu. Anyway, YB, terima kasih kerana sudi bersama kami. Hari ini kita nak kita seperti biasa, bila kita ada ahli politik yang kita anggap bukanlah bagus sangat, I mean you're quite seasoned, tapi muda lah, kita suka tanya latar belakang dia lah, bagi apa ni orang kata, penonton kita dapat lebih kenal ataupun lebih faham what's your psyche, latar belakang. YB mula bergiat dalam politik mula tahun berapa? Saya mula menyertai Parti Keadilan. Ya. Keadilan pada tahun 2012. Ya. Dan sebenarnya saya bermula sebagai seorang aktivis mahasiswa. Saya berada di UiTM, kemudian saya di UKM. Dan kalau ramai yang perasan ataupun tahu, saya adalah salah seorang dalam mahasiswa yang mencabar UKM dulu untuk membatalkan Seksyen 15(5)A Akta Universiti College Universiti, yang mana kes itu famous digelar sebagai UKM 4 lah. Correct. Jadi from there, immediately after graduate, sebenarnya saya berkelana. Saya pindah ke Jakarta. I was in Jakarta for 1 tahun 7 bulan to be exact. And during that time, saya sepatutnya intern with someone yang nama dia Anas Ubaningrum, a very young politician, yang mana ketika itu dia ketua umum Partai Demokrat. Waktu tu SBY lah, is the president. Yes. Tapi because of crisis dalam Demokrat itu dan Anas hari saya tiba itu meletup dia punya corruption case. Jadi saya sempat duduk di office dia lebih kurang seminggu saja. Saya masih ingat di HQ Demokrat Jalan Pemuda, saya duduk di situ seminggu sebelum saya tercampak keluar. Dan bila saya tercampak, menerusi some of my networking during student punya life, saya bersama-sama dengan Parti Gerindra. Parti Gerakan Indonesia Raya. And I was one of the so-called political researcher di fraksi Partai Demokrat di DPR, dan saya diletakkan di bawah ketua fraksi Ahmad Muzani. Dan of course ketika itu saya sempat beberapa ketika untuk mengendalikan beberapa program latihan pemuda di Hambalang. Ini di kediaman rasmi ataupun rumah Prabowo lah, the current president. Masa itu dia memimpin Gerindra dia memang orang yang menubuhkan Gerindra. When I was there, Gerindra baru usia dia 4 tahun. So saya melihat perkembangan itu bagaimana melalui program latihan, rekrutmen dan sebagainya. Dan setelah 1 tahun 7 bulan saya terima panggilan
daripada Azmin. Dia tanya saya kan, you nak jadi rakyat Malaysia ke rakyat Indonesia? So saya setuju, saya balik dan saya menyertai his office lah sebagai penulis ucapan. Waktu itu dia pun baru hanya ahli parlimen dan adun di Bukit Antarabangsa lah waktu itu. 2012. Yes. Sebelum Di ni situ apa, saya apa kaitan YB dengan Indonesia? Ada kaitan keluarga ke apa ke? Saya tak ada apa-apa Kenapa kaitan kesana? keluarga. Tapi when I was student activist, waktu itu I was fully funded by Konrad Adenauer Foundation. Okay. Saya attached with IKD. I was the one yang establish sekolah politik IKD. Together with ada few PKR leaders lah, Nur Izzah, Nik Nazmi that time, Amiruddin. Yes. IKD ni asalnya dengan Kamruddin Jaafar, Khalid Jaafar. Yes, correct. So from there memang saya dibiaya oleh Konrad untuk hadir ke banyak international political punya conference dan sebagainya. And from there saya tertarik ke Indonesia. Ya, jaringan saya tu berkembang. Networking, And mainly di Southeast Asia lah. Saya mudah saja. Saya ni orang yang very simple. Yang penting di mana kita pergi ada kawan. Kan? So kalau Indonesia, Thai, Philippines, Singapore. Tapi tak janggal ke you orang Malaysia pergi kerja dengan parti Indonesia? Tak janggal ke? Tidak. Sebab saya rasa saya ni seorang pemerhati yang baik. Saya seorang pemerhati. Saya suka mengamati dan kemudian saya menulis ketika itu. Kan? Jadi waktu itu pun banyak tulisan-tulisan saya yang saya publish. Of course beza kita punya landscape politik dengan Indonesia. Tapi Indonesia ni dia very interesting to explore dan untuk memahami dinamika politik itu. Dan ada sebahagiannya yang saya rasa we should apply di sini dari segi budaya, keterbukaan. Tapi sana tengah gelojak. Sana tengah gelojak. Kita itu biasa. Masih aman ni. Politik ni kalau dia tak gelojak. Politik ni one thing saya belajar tentang Indonesia ni. Politik ni satu perkara yang hidup. Dia kalau mati dia begitu je. Dia stagnan. Jadi dia hidup. Jadi hidup ni dia mesti ada naik turun, surut, pasang surut, ke depan ke belakang, biasa. Jadi saya rasa daripada situ juga memberikan satu pemahaman dan kekuatan kepada saya untuk sentiasa melihat krisis ini sebagai satu peluang yang baru. Okay, lepas you balik, nanti before you balik di Gerindra. Did you get close dengan Pak Prabowo nya? Ya, saya beberapa kali bersama masih sehingga sekarang. Especially dengan ketua MPR hari ni, Haji Ahmad Muzani. I am very close with him. We were like family lah. Okay. So kalau saya datang ke sini, dia akan ziarah saya dan keluarga. Kalau saya ke Jakarta, dia akan terima saya hanya di rumah. Dia tak mahu saya ke pejabat dan sebagainya. Jadi from there I think satu suasana yang sangat harmoni. In fact we were dengan my family, my parents, my wife, my kids, kita kenal dengan sangat rapat. Jadi because apa in the long term such yang kata relationship mungkin bila YB lebih lama dalam politik di Malaysia, you can be a good link untuk kerjasama di Indonesia, orang kata kan, But anyway, bila balik ke Malaysia, macam saudara tu tanya tu, apa yang YB punya next step ataupun apakah langkah kemudiannya? Ya, saya balik. Saya adalah seorang penulis ucapan. Saya menulis ucapan Datuk Seri Azmin untuk beliau di Parlimen, di Dewan Negeri, begitu juga program-program yang lebih serius lah. My background is law and political scientist. Jadi saya menggunakan apa yang saya ada itu untuk membantu beliau. Dan pada peringkat awal, walaupun saya hanya sebagai seorang penulis, tapi bila Datuk Seri Azmin dilantik sebagai Menteri Besar 2014, I was promoted sebagai setiausaha sulit di Pejabat Menteri Besar.
And then 2018 that time satu saya boleh kata anugerah lah untuk saya, because my seat ni is known as PAS punya base. Yes, correct. Since 1999 PAS tak pernah kalah di Don Gombak Setia, except sekali lah 2004 UMNO menang. Yes, correct. Tapi memang dilihat sebagai base ataupun kubu PAS di negeri Selangor. Yang duduk di Gombak Setia ni pun bukan nama-nama kecil dalam PAS. 1999 arwah Allahyarham Ustaz Ismail Kamus. Kemudian UMNO, selepas itu Dr. Hassan Ali untuk beberapa penggal, Exco kanan kerajaan negeri. Dan kemudian Ustaz Hasbullah, dan saya menewaskan beliau. Itu pun peringkat awal saya masuk ke Don Gombak Setia itu memang dengan pandangan bahawa ini memang base musuh. Dia bukan satu tugas yang mudah. Ketika itu dalam PH, bila PH was established dan PAS keluar. Tetapi kerana keputusan yang dibuat oleh Datuk Seri Azmin itu untuk meneruskan mandat yang diberikan oleh rakyat, mengekalkan PAS dalam pentadbiran kerajaan negeri, I think dinamik itu sangat memberi kesan kepada Don Gombak Setia. Dan akhirnya saya menang dengan majoriti lebih 12,000 ketika itu. Dengan jumlah pengundi lebih kurang 57,000 pengundi. Dan saya terus lagi, dan bila saya menang itu kebetulan berubah juga kerajaan di peringkat persekutuan. So again on the wrong side. So again I was promoted sebagai bila Datuk Seri Azmin diangkat ke Kementerian Ekonomi ketika itu. Again saya dipanggil untuk saya mengisi jawatan setiausaha politik di Kementerian Ekonomi. Sebenarnya peringkat awal ada cadangan untuk saya sebagai Exco kerajaan negeri. Tapi ketika itu saya dipanggil oleh Datuk Seri Azmin. Dia kata, one thing, you were very young. You are still young. You dah ada experience di state level. So now why not you follow me? Supaya you ada pengalaman at the federal level. And then at one stage, you can go. You boleh pilih mana yang you rasa lebih selesa dan mana yang you rasa you can contribute for. So saya setuju dengan pandangan tu, walaupun peringkat awal dah excited lah. MB dah panggil kan, MB dah panggil jadi Exco kerajaan negeri. But anyway, saya rasa itu satu peluang yang sangat menarik dan saya setuju. Sebab sebagai seorang ahli politik yang ketika itulah bagi saya rasa muda, saya kena gunakan ruang itu dengan sebaik-baik. Kan? Jadi saya bersama beliau di Kementerian Ekonomi, dan kemudian after Sheraton saya sekali lagi diminta untuk menjadi setiausaha politik di MITI, sehinggalah parlimen dibubarkan dan Datuk Seri Azmin kalah, Perikatan Nasional juga tidak di situ. Jadi selepas itu I just serve seperti biasa di Don Gombak Setia. Cuma untuk penggal yang kedua di Gombak Setia itu memang very tough. Very tough. In fact, Datuk Seri Azmin panggil saya. Kata, based on our calculation apa semua, Gombak Setia again, dia kata ini dah jadi kawasan hitam. Black lah. Tapi saya terfikir kali pertama dia nak suruh saya bertanding pun dia kata ni kawasan hitam juga. Tapi alhamdulillah lah waktu itu menang 12,000. Tetapi kali yang kedua ni very tough. Sebab pertama sebab BN combine dengan PH. So kalau ikut that calculation, saya kena ada swing 16,000 undi untuk menang. But kalau saya nak berpindah, saya fikir malulah kita kan, orang muda. Kita kata kita takkan orang muda fighter, takkan kita nak lari kan. Kita lari pada gelanggang. So apatah lagi kempen-kempen musuh yang daripada penggal pertama pun dia kata, oh lah Hilman ni bukan orang Gombak, because I'm not from Gombak. Saya asal my family from Klang. Jadi ada dengar slang Klang tu. Jadi saya bukan datang daripada situ. Bukan asli. Tetapi dalam tempoh satu penggal itu saya rasa saya very close with the people di Gombak Setia ni.
That's why my tagline untuk penggal yang kedua ni, Gombak setia rumah kita. So with the tagline dan sebagainya itu, saya rasa kita lebih akrab. Dan saya beritahu Datuk Seri Azmin, I can feel from the ground. Saya rasa boleh. saya boleh Nak, ya. sekali lagi. Sebab waktu itu pun dah hampir setahun kot kerajaan Madani ni kan. Dan banyak benda yang dia dah start tak tunai ni kan. Correct. Bukan start tak tunai lah, memang tak pernah tunai. Yeah. Jadi saya nampak ada ruang, ada peluang. So saya kata tak apa. Let me try sekali lagi. Saya kata tak apa. After all, kalau saya kalah pun itu mungkin satu pengajaran kepada saya. Satu pengalaman yang akan jadi satu perkara yang So you rasa So saya minta supaya saya maintain di Gombak Setia. tu ya. So you rasa masa you punya first term tu you did a good job lah, maknanya track record ada, you confident. Bagi saya secara peribadi saya berpuas hati. You buat jadi. Saya berpuas hati. Sebab dari segi pembangunan saya boleh kata yalah, waktu itu kita kerajaan persekutuan. Kan? Daripada kita bawa fail orang lain pergi minta bos kita sign, lebih baik bawa fail di kawasan kita dulu kan. Dan one thing yang this thing I learn from Datuk Seri Azmin. You nak jaga Melayu, you jaga surau, you jaga masjid, you jaga kampung. 3 ini. And that's why dalam penggal yang kedua saya menang solid di kawasan-kawasan Melayu. Penggal yang pertama saya kalah di beberapa kawasan-kawasan Melayu kepada UMNO. Tapi for the second term saya menang solid dan memang jumlahnya besar, menenggelamkan jumlah undi di peti undi campuran. Jauh. Dan kalau compare my result to Datuk Seri Azmin punya result dalam PRU a year before, jauh. Sangat jauh. Jadi itu antara perkara yang sering menjadi motivasi saya. Sebab saya melihat misalnya kalau Kampung Sungai Pusu di Gombak ni. Kampung Sungai Pusu di Gombak tu kalau saya pergi, which memang saya selalu pergi, tapi kalau saya pergi, saya sendiri I can feel like itu menjadi kampung saya sendiri. Saya boleh masuk ke rumah itu, saya boleh pergi ke sini, saya boleh duduk kedai kopi, saya boleh lepak di situ satu hari. Tak menjadi masalah. You feel at home. Feel like home. Jadi itu menyebabkan saya rasa saya very close. Dan yalah, sebagai orang muda yang masuk dalam politik ni, bagi saya lebih baik saya berkawan dengan semua. Jadi tak kira UMNO, PKR, siapa pun, memang saya rasa saya sangat rapat dengan mereka. Dan sehingga ini, your enemy today is your friend tomorrow, betul tak? Dalam politik. Sebab itu yang penting kita ada kawan. Sebab bagi saya dalam politik ni satu. Dalam politik ni kita mesti ada setia kawan. Tak kira sama ada dengan pimpinan yang lain, dengan akar umbi kita. Sebab kalau one thing saya lihat politik Malaysia ni, kalau kita tidak berkawan, mereka juga akan mula berkira. Yang ini I learn a lot. Bila saya bertanding untuk penggal yang kedua menggunakan logo parti yang berbeza. Okey, boleh tolonglah, bayar. Kan? Boleh tolong pasal mereka bayar. Kan? Tetapi bila kita ada sense of friendship, setia kawan, they remain with us. Terus terang saya kata, saya bertanding kali yang kedua dalam keadaan missionary yang agak lemah. Tetapi jumlah sukarelawan saya begitu besar. Dan sukarelawan saya ni datang daripada PKR, datang daripada UMNO, datang daripada kawan-kawan budak-budak muda yang main skateboard di Seri Gombak. We were together. Sebab saya saya terus terang, ialah sebagai orang politik yang muda, mana kita nak ada. Tapi YB, kalau kita berkawan dengan camp, banyak-banyak camp, ada juga orang yang pandang serong. Sebab apa? Katakan dalam parlimen ke, masa debat berapi-rapi, lepas tu masuk kantin. Itu kalau kita dengan kepimpinan. Ini dengan akar umbi. Tak maknanya UMNO yang di bawah, PAS yang di bawah, PKR yang di bawah, yang di peringkat cabang, cawangan, bahagian.
I think hari-hari pun kita duduk sama-sama kan. Tapi di dalam ini yang saya suka juga ni. Sebab semalam ada someone told me same thing. Dia kata, I rasa kadang-kadang orang politik ni very fake lah, dia kata kan. Dalam parlimen, dalam DUN, bukan main lagi bergaduh kat luar minum kopi gelak-gelak. Yang ini kita kena faham. Parlimen ataupun DUN ini, dia adalah tempat to contest your idea. Bukan kita nak beradu kita punya strength ataupun kekuatan fizikal. Bukan kita nak bertumbuk. Kan? That's why I kata kalau kita tengok like British Parliament kan, lebih menarik. Kan? Berdiri pun depan-depan dia. Kalau nak sapu cepat. Kat situ je. Dekat situ sapu kan. Tapi dia adalah tempat di mana kita nak contest our idea. Sebab itu saya sangat teruja sebenarnya dalam sidang kali ini. Bila jumlah ahli Dewan Negeri Perikatan Nasional itu besar dalam Negeri Selangor, ada 22 orang. I think sidang DUN kali ini adalah sidang DUN yang paling hidup lah. Paling hidup. Very lively. That's why saya rasa jumlah kehadiran even pegawai kerajaan yang datang ke sidang DUN pun excited dia. Dia excited. Kan? Tengok apa yang nak. Kadang-kadang kan, bila kita datang pagi tu kan, YB, hari ni apa isu? Jadi dia sangat menarik. Minat dia tambah ya. Menarik minat bukan, dan saya rasa bukan hanya rakyat dalam negeri Selangor. Di luar juga dengan teknologi social media hari ni ada sekali saya pergi ke Terengganu. Tengok yalah, saya bukanlah orang yang dikenali ramai sangat kan. Terengganu berhenti makan nasi dagang atas stol kan. Jadi berhenti makan kan. Ada pakcik sebelah senyum je kan. Dan dia bangun. YB, selfie satu. Dia dah mati, dia kenal lah kan. Alhamdulillah lah ada yang kenal. Bagus lah. Apa sidang DUN ni bila lagi? Maksudnya ramai yang mengikuti. Dan bukan sekali. Beberapa kali di luar daripada negeri Selangor. Ada di Melaka, ada sekali tu di, baru ni pun saya ke Muktamar PAS di Kedah. Kebetulan lepas tu saya di Penang, pergi minum teh halia di Chaurasta tu. Pun ada yang tegur, "Baby, ini sidang DUN bila?" Kan? So ramai yang ambil tahu sebenarnya tentang sidang DUN negeri Selangor ni. Dan dia buat saya lebih teruja sebab dalam penggal saya yang pertama waktu itu pembangkang pun ada 5 orang je. Itu pun hidup segan mati tak maulah before this kan. Kadang tak hadir pun. Tapi kali ni bila kita tampil dengan satu kekuatan, and then we were very well coordinated di peringkat PN dalam negeri Selangor. Kita ada pre-council, kita ada our retreat, kita ada our brainstorming session. Kita panggil beberapa kawan-kawan from Bank Negara, MIDF to explain to us semua. So saya nampak perbahasan tu lebih baik dan lebih berkualiti. Yang ini yang saya rasa ramai rakyat pada ini, khususnya orang muda, melihat perkara ini. Jadi sebab itu bagi saya penting untuk ahli-ahli Dewan Negeri ini untuk senantiasa bukan sahaja melihat dinamika politik ataupun landscape politik semasa, tetapi kualiti perbahasan-perbahasan kita di dalam Dewan Negeri juga ataupun dalam Parlimen juga, itu mesti senantiasa kita pertingkatkan. Dan itu bagi saya satu perkara yang sangat sihat lah untuk demokrasi kita. Okay, YB, in your last election untuk DUN Gombak Setia ni, YB cuma menang dengan majoriti 58. Which is a far cry banding dengan saya salah satunya calon Dewan Negeri dalam negara kita yang kena petition pilihan raya. Correct. So apa perasaan YB lah? I mean, YB have done, you feel that you have done a good job di situ apa semua. Tapi yang kali yang last ni dia kena YB menang cuma dengan 58 undi. Why is that? And do you think this boleh diatasi by the time you go for your next election? Ya, politik ni saya selalu ambil jalan yang very calculative lah. Saya suka mengira dalam politik ni memang menjadi kegemaran saya. So memang dalam
PRN yang lepas, of course result dia saya menang hanya 58. Tetapi saya merasakan bahawa sebenarnya khidmat dia bukan satu-satunya faktor. Dia juga bergantung kepada landscape politik di peringkat negeri, begitu juga landscape politik negara kita. The sentiment. The sentiment tu very important. Sebab saya tak boleh bayang macam mana Datuk Seri Azmin boleh kalah di Parlimen Gombak dalam PRU yang lepas. Sedangkan ketika beliau menjadi ahli parlimen dalam penggal 2018 ke 2022 itu, saya boleh kata tak ada rakyat yang tidak diberikan perhatian. Tak ada masjid ataupun surau yang tertinggal. Tak ada anak muda yang nak masuk universiti yang tak dapat laptop lah. Macam tu. Jadi bagi saya performance Datuk Seri Azmin ni, dia selalu jadi KPI saya juga. Sekarang saya lihat kan. Always. Sebab macam mana sibuk pun dia ada di kawasan. Dia ada untuk membantu. And of course lah sebagai seorang menteri, sebagai seorang mantan menteri besar, ahli parlimen, ADUN, dia ada enough resources untuk membantu rakyat. Jadi kita punya KPI pun kita cuba naikkan. And of course, macam contoh dalam kawasan saya aja ketika Datuk Seri Azmin menjadi menteri di Kementerian Ekonomi, saya setiausaha politik ketika itu. Saya juga adun dalam Dun Gombak Setia. Saya boleh kata hampir semua sekolah dalam Dun Gombak Setia saya bangunkan dewan terbuka. Sebab jumlah pelajar di Dun Gombak Setia ni terlalu besar. Sekolah SK Seri Gombak 2, jumlah pelajar dia dah almost 2,000 orang. Jadi kalau dia nak buat majlis ataupun dia nak buat event untuk para pelajar dia, nak kumpul 2,000 orang. Dulu kan jenis dewan buka kelas kan. 5 kelas buka tengah tu, jadi satu dewan. Mana muat? Tak muat. Buat hari kecemerlangan pun kena buat 2 kali. 2 sesi kan, ataupun 3 sesi kadang-kadang. Jadi hampir semua sekolah saya ingat dalam Dun Gombak Setia dapat dewan terbuka. Masjid, surau jangan katalah. Dan saya ingat dalam tempoh berapa puluh tahun, berapa banyak masjid yang baru dalam Parlimen Gombak dan Dun Gombak Setia. So, antara salah satu masjid yang sangat ikonik ini Masjid Gombak Utara lah. Itu setelah berpuluh tahun dituntut oleh rakyat, akhirnya siap ketika saya sebagai wakil rakyat dan Datuk Seri Azmin sebagai. Despite that, masih lagi kemenangan yang rendah, majoriti yang rendah, and Datuk Seri Azmin tewas. Why? Ya, sebab itu saya kata sentiment. It's the sentiment. Bukan pasal apa. Dan kerja no issue. Kerja bagi saya sangat baik, tip top. Tapi sentiment dan juga of course dalam politik Malaysia ini kita tak boleh nak deny bahawa politik Malaysia ini sangat dipengaruhi oleh demografi, especially kaum. Sebab itu saya selalu bercakap, saya rasa macam mana pun hebat kita ni belajar Oxford ke mana ke, akhirnya kita kena memahami realiti masyarakat dan sosial dalam negara kita ni. Saya lihat masyarakat kita ini masih berada dalam pemikiran ataupun feudal thinking. Dia tidak memilih calon, dia masih lagi memilih bendera. So macam mana you nak atasi sentimen tu sekarang ni? That's why pendidikan politik sangat penting bagi saya. Pendidikan politik sangat penting. Especially sekarang ini kita dah undi 18. Sebab itu baru kalau kita tengok dalam ataupun landscape politik di Semenanjung ni, kita belum tengok Sabah lagi. Akan datang ni. Sarawak lagi. Jadi dinamika itu mesti kita terima, tetapi pada masa yang sama pendidikan politik itu mesti berjalan. Mesti berjalan. Pendedahan tentang politik itu mesti terus berlangsung.
Dan of course hari ini social media sangat membantu. Tetapi kita juga mesti reach kepada anak-anak muda. Mesti pastikan dia reach kepada anak-anak muda hari ini. Yang mana ramai juga yang kata politik ni bosan. Politik memang bosan, tetapi kita mesti memberi pemahaman kepada dia bahawa politik ni dia bukan soal parti politik saja. Politik ni is about our life, kehidupan kita. Setiap perkara dalam kehidupan kita ni politik. Yes, correct. Kan? Kita dengan isteri kita pun kadang politik juga. Dengan anak kita pun kadang politik juga kan. Jadi saya selalu kata politik ni dia sebenarnya tindakan kita. Kan? Jadi I think daripada situ lebih ramai anak-anak muda akan faham. Saya nampak kawan-kawan saya yang waktu sekolah dululah kan. Kadang saya selalu juga jumpa-jumpa dengan dia orang minum, sembang kan. Ada yang kadang datang jumpa di kawasan sebagainya. Ada juga yang duduk dalam kawasan kita kan. Awal-awal mereka juga nampak tidak berminat. Bila dia start bekerja, dia kena bayar rumah, dia kena bayar income tax. Immediately dia akan cakna tentang politik. Dan dia akan berpolitik juga dengan caranya dan sendiri. Dia akan dia pejabat dia pun mungkin ada politik kan. Of course. Kan? Okay YB, kita kena take a short break. Hold that thought, nanti kita sambung balik selepas ini. Okey, kita kembali bersiaran selepas short break tadi. YB, kita nak sambung balik. Tadi YB cerita panjang lebar about your personal experience dan keadaan di Dun Gombak Setia and what not. Now kita nak go on to your politik kepartian. YB dulu dengan Parti Keadilan and then sekarang dengan Bersatu. Okay, what made you change your political platform? Pertama, saya dipecat daripada PKR. Jawatan terakhir saya dalam keadilan adalah timbalan ketua Angkatan Muda. Keadilan, timbalan ketua MK Malaysia. And of course waktu itu sebagai timbalan ketua Angkatan Muda, saya juga adun di Gombak Setia. Saya juga setiausaha politik kepada Datuk Seri Azmin. Jadi of course oleh kerana syaratan move, 3 orang pimpinan utama PKR yang dipecat ialah Azmin, Zuraida dan Hilman Idham. Jadi saya dipecat daripada PKR oleh parti. Dan selepas itu saya buat keputusan sama-sama dengan Datuk Seri Azmin untuk menyertai Bersatu. So itu sebab kenapa saya ada dalam Bersatu. Dan bagi saya melihat ketika Sheraton Move itu berlaku, of course sebagai seorang ahli politik we need a platform. Sebab kita macam mana pun, sebagaimana saya kata tadi, akhirnya nak masuk dalam pilihan raya ni, orang akan pilih parti, dia tak pilih individu. Jadi macam mana pun kita mesti ada platform. Tetapi Bersatu ini, dia adalah sebuah platform yang bagi saya sebenarnya Bersatu ni mirip PKR. Mirip. Sebab pertama, of course dia dilihat sebagai parti Melayu, parti Bumiputera. Tetapi selepas itu ada persetujuan untuk menubuhkan sayap Bersekutu dan sebagainya. Dan ideologi Bersatu juga jelas, soal inklusif, soal integriti. Dan bagi saya yang paling penting sekali ialah mempunyai seorang pemimpin yang cakap serupa bikin. Cakap serupa bikin. Saya mengenal Tan Sri Muhyiddin ini tak lama. Saya mengenal Tan Sri Muhyiddin ini secara dekat ketika saya menyertai delegasi Tun Mahathir ke UNGA. Ke UNGA 2019 2019. I was there bersama dengan Datuk Seri Azmin. And of course ada few political discussion there. Adalah drama-drama dia di New York waktu itu. Untuk bincang tentang UNGA. Ada beberapa pimpinan lain yang datang. Dan ketika itu Tan Sri Muhyiddin dia menghalakan jadual beliau daripada Minnesota. Dia buat his cancer treatment dan kemudian dia bersama di New York. Dan waktu di New York itu ada beberapa perbincangan antara Datuk Seri Azmin dan Tan Sri Muhyiddin yang membolehkan saya
melihat dan mengenal Tan Sri Muhyiddin ni daripada dekat. One thing yang saya boleh confirm Tan Sri Muhyiddin ini, dia orang yang depan kita cakap begitu, belakang kita pun dia akan cakap begitu. Dia tak macam pemimpin yang lama. Presiden yang lama tu, dia depan cakap A, belakang dia cakap Z. Terbalik terus. Dan kadang-kadang dia cakap, dia pilih orang. Dia cakap, nampak orang ni, dia cakap begini. Nampak orang ni, dia cakap begini. Bagi saya itu yang paling penting. Sebab kalau tidak, susah kita nak buat kerja ni. Kan? Sama ada nak buat kerja di ground ataupun nak memperbetulkan naratif-naratif selepas itu. Tak, Tan Sri Muhyiddin ni saya nampak dia seorang yang very straightforward. Dan sebab itu bila ada cadangan, sebenarnya ada cadangan peringkat awal Datuk Seri Azmin buat parti baru. Buat parti baru. Adalah beberapa cadangan. Saya masih ingat antara cadangan ni waktu itu nak buat parti negara. Sebab itu kalau perasan kami buat ada NGO penggerak komuniti negara. Saya buat sayap dia lah. Pemuda negara, ada wanita negara. Jadi semua dah menghala ke arah itu. Tetapi bila ada beberapa perbincangan susulan dengan Datuk Seri Azmin dan sebagainya, melihat dan sebagainya, sebab kita we can't afford to berpecah lagi dalam keadaan nanti dilute. Ya, nanti dilute. Jadi okey, kita bersetuju, we combine together, dan selepas itu kita adakan Kongres Negara di MITC untuk umumkan penglibatan kita dalam Bersatu. Ya. Jadi itu menjadi titik mula dalam Bersatu, dan saya rasa Bersatu ini sebagai sebuah parti yang mempunyai masa depan yang sangat cerah. Sebab yalah, bagi saya sebagai seorang pemimpin yang muda, saya dah asal daripada sebuah parti dan saya dipecat daripada parti tersebut. Saya mesti memilih parti yang kalau boleh terus menerus lah saya di parti tu. Jadi tak mungkin lah saya nak cari malah nak cari rumah lain, satu parti lain kemudian nak step dia. I think Malaysia tidak menerima that culture. Jadi that's why saya melihat okay, perlu ada satu parti yang ada future yang very promising, dan yang paling penting ialah menjadi sebuah parti yang sustainable. Itu antara sebab kemudiannya kenapa saya menawarkan diri sebagai calon ketua Armada Bersatu Malaysia. Saya melihat Bersatu ini dia sebuah parti yang terbuka, tetapi somehow pemimpin dia tidak begitu terbuka untuk menerima. Jadi sebagai seorang yang berpendirian bahawa kita ni tak pandai semua. Jadi kalau kita senantiasa memerlukan pandangan-pandangan yang lain. Jadi saya rasa ada tanggungjawab untuk saya ambil alih kepimpinan Armada Bersatu Malaysia, dan alhamdulillah ketika saya ambil alih daripada 110 bahagian, now dah ada 183, which we target kita akan ada 191 dalam masa yang terdekat. So dalam tempoh tak sampai setahun kita dah establish sehingga 183, dan ini masanya untuk Armada khususnya generasi muda dalam Bersatu ini diangkat ataupun diberikan peluang. Apa ni kedudukan YB di dalam Armada itu tidak ada challenges ataupun ada penentang pada kedudukan YB itu pada masa sekarang. Saya bercakap tu mengambil kira tentang bahawa berlaku krisis di peringkat kepimpinan tertinggi lah. Sama ada itu satu perception atau true is another issue kita akan bincang. Tapi at your position di peringkat Armada, pos pemilihan ada. Itu saya tak nafikan. Saya tak nafikan. Ada. Sebab tu tengok ada beberapa kenyataan yang keluar against me dan sebagainya daripada beberapa pimpinan pemuda. Tapi bagi saya itu satu perkara biasa. Yang penting dalam politik ini ialah kita manage. Macam mana kita boleh manage. Tetapi idea yang selalu saya lontarkan kepada rakan-rakan pemuda saya ini, bukan hanya dalam Bersatu. Even tengok baru-baru ini, saya muncul dengan Dr. Akmal di Pulau Pinang. Saya kalau jumpa kawan-kawan ini, saya selalu cakap, bro, ini masa untuk kita membangunkan generasi kita. Presiden-presiden kita yang tua-tua ni bergaduh ni, lantak lah dia orang. Kan? Sebab akhirnya, okey lah, now ni kita nak apa matlamat kita. Okey, presiden-presiden kita yang menentukan keadaan hari ni. Kita akan menentukan keadaan di masa depan.
So kalau di masa depan kita rasa kita boleh sit down together, kita boleh bincang, kita boleh duduk semeja, why not? Yeah. Sebab bagi saya dalam politik ini begitu juga kerajaan, yang penting ialah kestabilan. Tanpa kestabilan tak boleh buat kerja kerajaan. Sebab tu kerajaan hari ini bagi saya dia porak-poranda sebab dia tak ada kestabilan. Di mana kestabilan dalam kerajaan Madani hari ini tak kelihatan. Selagi ada UMNO, selagi ada DAP dalam kerajaan itu, dia tidak akan harmoni. Dia tidak akan ada kestabilan. Therefore, dia tidak akan boleh berjalan dengan baik. Sebab itu, saya bincang dengan kawan-kawan, melalui telefon, bertemu dan sebagainya. Saya nampak kita harus ada agenda besar untuk membangun generasi kita. Kalau kita tak ada agenda itu, dan ke depan kita susah. Kita baru nak kenal, kita baru nak dengar pandangan, worldview masing-masing dan sebagainya. Waktu itu kita dah tak ada masa dah. We need to be very decisive. So how is that going, the agenda besar ni, payung besar ni? Ya, sebab itu saya mulakan dengan Dr. Akmal. Dan saya nampak hari ni termasuklah dalam PAT ataupun Perhimpunan Agung Tahunan Armada baru-baru ini, di mana ada kejutan bila pemuda MIC membuat kemunculan. Bagi saya kita ada persefahaman itu secara tidak langsung. Yang itu kita perlu sebarluaskan terlebih dahulu. Otherwise kadang-kadang kita yang muda ni, kita ni selalu terheret. Kita jadi budak suruhan. Cakap saya budak suruhan ni YB ya. Banyaklah yang berpandangan, and I think YB juga mungkin sudah pernah dengar. YB dilihat sebagai ataupun dulu terlindung di balik bayang-bayang Datuk Seri Azmin. Yalah, YB pun memang jadi sepolitik dia dan sebagainya, dan macam YB cakap tadilah, benchmark yang YB letak untuk Dun setia, Gombak setia dan sebagainya itu adalah benchmark yang letak dia tu. So bilakah agaknya YB akan dapat keluar daripada bayang-bayang Datuk Seri Azmin, ataupun itu bukan satu masalah? Yalah, pertama bagi saya itu bukan satu masalah. Itu bukan satu masalah. Macam mana pun in reality kita tak boleh padam masa lampau dia. Memang faktanya saya berkhidmat dengan Datuk Seri Azmin. In fact, I was his longest staff. Saya pegawai dia yang paling lama, 12 tahun. Jadi memang saya membesar daripada muda sehingga sekarang ini di bawah tunjuk ajar dia, di bawah payung dia, bawah bayang-bayang dia. Tetapi at some point, especially selepas saya dipilih sebagai Ketua Armada ini, saya rasa ada beberapa tindakan-tindakan yang saya tetap perlu ambil walaupun mungkin dia tidak bersetuju. And one thing yang bagusnya tentang Datuk Seri Azmin ini, dia bukan orang yang suka dictate. Dia orang yang very proper. Saya bagi contoh. Contoh, bila saya buat keputusan dan kita bincangkan dalam Biro Politik Armada, memutuskan untuk kita bersolidariti dalam isu bendera dengan Dr. Akmal, dengan pemuda UMNO, dan kita bersetuju untuk turun bersama-sama. Itu satu keputusan yang besar. Saya kena hantam teruk dalam MPT. Tapi saya lawan lah. Kita muda, kita lawan. Apatah lagi saya terus terang saya WhatsApp pada Presiden maklum. Datuk Seri Azmin juga, saya tak mohon persetujuan daripada Datuk Seri Azmin, tapi dia ada menghantar kepada saya. Saya masih ingat dia hantar, salam saudara, saya bersetuju penuh dengan pendirian Armada untuk bersolidariti dalam isu Jalur Gemilang. Itu satu keputusan yang tepat dan patriotik. Tetapi keputusan untuk bersama dengan pemuda UMNO dalam himpunan tersebut adalah suatu yang tidak wajar. Itu pandangan dia. Dan saya reply, saya kata saya terima kasih pandangan tersebut, tetapi itu bukan keputusan saya, itu adalah keputusan yang telah diputuskan oleh Biro Politik Armada. Dan okeylah dia tak reply, kan? Tapi bagi saya itu satu keputusan yang kita kena buat.
Sama juga dengan Dr. Kamal. Dr. Kamal juga dapat tentangan yang sangat hebat, saya maklumkan, daripada Biro Politik UMNO. Sama ada daripada Presiden ataupun daripada yang lain. Tapi in communication, saya kata somehow kita kena buat keputusan. Sebab ini untuk masa depan generasi kita. Ya, soal bendera bagi saya memang sebenarnya soal bendera ni soal kecil je. Kan? Tetapi saya pun hairan juga macam mana benda itu dia tidak berhenti tau. Dia berulang-ulang kali. Kalau benda itu berlaku sekali dua kali, orang tak tahu. Kemudian bila benda itu jadi havoc, satu negara bincang pasal benda itu, dan kemudian benda itu tidak lagi berlaku, itu bagi saya satu yang okey lah. Mungkin kesilapan. Lah, Ini dah satu Malaysia bercakap pasal bendera terbalik. Masih ada lagi. Apa ada rakyat dalam negara kita ni yang betul-betul duduk macam katak bawah tempurung kan? Tak tahu apa berlaku. Kena ada instruction tu. Dan sebab tu kalau tengok, saya ada buat video. Sebab saya dimaklumkan siasatan yang dibuat oleh polis tentang isu bendera terbalik di Kepala Batas itu. Tak kira lah dia Melayu ke, Cina ke, India ke, tapi macam mana dia boleh mengaku dia tetas jahitan atas tu. Ya. Sedangkan benda tu ada lubang sedangkan pergilah mana-mana tempat yang jual bendera Malaysia ni, dia memang lubang dia tu je ikut bawah. Dia tak ada daripada atas. Jadi sebab tu saya kata dengan Akmal, don't worry, kita bincang panjang dalam Biro Politik Armada dan saya kata kita putuskan bersetuju dan kita bersama. Dan saya nampak sokongannya luar biasa. I can see budak-budak muda, bukan yang penyokong kita lah. Even anak tempatan di Kepala Batas pada hari itu keluar dengan bendera masing-masing. Dan selepas itu kita berjalan dari kedai ke kedai, edarkan bendera Jalur Gemilang dan sebagainya kepada Chinese, India. Saya tak nampak dia orang ni takut pun. Sebagaimana yang akhirnya kami didakwa kerana menyebabkan kegentaran awam. Public mischief. Saya tak nampak orang gentar pun. Kan? Malaysia. Madani. Tapi lepas tu bila bercakap pasal your role dalam armada apa semua ni, hari ni bersatu dalam keadaan krisis. I mean mungkin bukan krisis besar, tapi di luar semua orang bercakap mengenainya. Keadaan itu pada mulanya dianggap cuma maybe sekejap saja semasa PAT, tapi nampaknya tak habis. Semalam atau 2 hari dulu Wan Saiful sudah tampil pula buat macam-macam tuduhan. Jadi nampaknya masalah dalam bersatu ni tidak akan orang kata kendur dengan overtime orang kata kan. So macam mana your take dalam keadaan ini, bersatu pada hari ini, masalah yang ada ni? Pertama, sebagaimana saya kata tadi, orang politik, krisis ni always an opportunity for us. Tetapi apa yang berlaku dalam bersatu hari ini, saya melihat bahawa ada elemen-elemen atau unsur-unsur luar yang telah mula menyerap masuk dalam bersatu. Luar parti maknanya. Ini yang kami Adu-Adun Selangor tegaskan dalam kenyataan media yang kami keluarkan. Dia seolah-olah musuh dalam selimut yang bersekongkol dengan musuh kita. Sebab kalau kita lihat sidang media itu pun, saya nampak sidang media itu dia sebenarnya tak ada fokus. Dia nak bercakap pasal apa sebenarnya? Dia nak bercakap pasal SD mempertahankan presiden, ataupun SD menjatuhkan presiden, ataupun dia nak bercakap pasal isu video Azmin Ali, ataupun dia nak bercakap pasal isu Tun Faisal, ataupun dia nak mengkritik pimpinan-pimpinan yang lain. Saya tak nampak. Dari situ saja boleh melihat ada kecelaruan pada individu-individu yang membuat sidang akhbar tersebut. Ni tak boleh bincang over teh tarik macam ni. Dan kes ni. Boleh bincang over teh tarik lah kes ni. Benda ni tak payah bincang pun. Saya tak ada jumpa lagi public di luar yang tak kata bodoh Wan Saiful ni. Tak ada. Semua kata sakit apa dia ni. Semua terus begitu. Sebab itulah gambaran khalayak dan juga publik hari ini. Jadi itu satu perkara yang sebenarnya sebelum ini kita juga cuba melihat bagaimana dia ini berkisar dalam kalangan akar umbi bersatu. Kita ada dengar, dia bermula dengan kita mendengar
soal ada usaha nak jatuhkan presiden. Ya. Ada juga yang datang kepada saya. Kan? Peringkat awal sebenarnya. Ada yang datang kepada saya. Baby, ada orang minta saya sign SD lah. SD apa? SD untuk tolak presiden. Saya kata SD ni kalau dapat you nak bawa pergi siapa? Agong? Sultan? Saya kata macam tu lah. Saya dismissive lah. Dismiss je. Sebab saya rasa benda tu macam tak masuk akal. Kan? Jadi kenapa kena ada tindakan yang macam tu? Dan saya kata mandat dalam organisasi ni kita kena faham. Dalam perlembagaan kita juga begitu. Setiap orang yang dipilih itu dia memang dah ada 3 tahun to serve. Presiden ke, timbalan presiden ke, dia lainlah macam Setiausaha Agong itu dilantik oleh presiden, ketua penerangan yang dilantik oleh presiden. Yang itu ni semua tak boleh you buatlah macam mana pun. Tak boleh. Nak kena tunggulah pemilihannya. Kecuali kalau you buat sesuatu ia boleh menyebabkan parti itu bubar. So kalau nak you tunggulah sekali lagi pemilihan. Jadi saya peringkat awal tu saya tak apa-apa itulah. Confused dan saya tak layan pun, saya dismiss gitu aja. Dia nak kira berapa sokong, berapa saya kata sokong. ada SD menghadaplah Agong besok. Tapi kalau nak menghadap Agong ni pilih Perdana Menteri bukan pilih presiden. Kata kan? Jadi peringkat awal saya dismiss, tapi kita lihat semakin hari bunyinya semakin loud di luar. Itu antara mengapa kita membuat keputusan untuk Tan Sri Muhyiddin dicalonkan sebagai calon Perdana Menteri dalam Pimpinan Agong tahunan baru ni. Ada beberapa sebab lah. Antaranya pertama, kita menjangkakan pilihan raya umum akan berlangsung lebih cepat pada tahun hadapan. Jadi kalau tahun hadapan kita biasa PAT akhir tahun dah tak sempat. So kita mesti namakan sekarang sebagai calon mewakili Bersatu. Nanti kita angkatlah. Jadi at least pada bila-bila masa kita dah ada keputusan. Kita angkat dulu. Satu. Nombor 2, sebab PRN Sabah ni dah terlalu hampir. After pengkhianatan beberapa orang ahli-ahli Dewan Negeri, bukan beberapa orang, ramailah. Kan, ahli-ahli Dewan Negeri Bersatu di Sabah ini. Bersatu dah tak ada figure yang kuat di Sabah. Bersatu tak ada figure yang kuat. Tetapi orang masih kenal figure Abah. Mewakili Perikatan Nasional. Yang pernah menjadi Perdana Menteri suatu masa dulu. Especially during COVID. I think during COVID Tan Sri Muhyiddin sangat popular di Sabah. Jadi saya nampak perkara itu mesti kita tunjulkan. Dan yang ketiga, untuk menafikan hal-hal ini. Suatu saya pelik, orang misalnya Wan Saiful ini, dia kata SD dia itu bukan untuk jatuhkan presiden. SD dia tu untuk menyokong presiden. Tak perlu sokong presiden ni melalui SD. Kan? Pertama, dia nak buat apa? Dia memang ada clear mandate selama 3 tahun. Pertama. Kedua, kalau betul perkara itu perkara yang baik, share lah. Jangan kata ketua bahagian. Saya akan paksa semua. Pastikan semua ketua-ketua armada bahagian pun sign. Sri Kandi sign. Sri Kandi Muda sign. Benda yang baik. Nak sokong presiden. Kan? Cuma yang dia tak jawab, kenapa dia tak sokong Tan Sri Muhyiddin sebagai calon Perdana Menteri? Apakah dia ada agenda yang lain? Ini yang saya lihat suatu hal yang mungkin telah menyusup masuk dalam Bersatu. Saya yakin ada elemen daripada luar yang telah menyusup masuk dalam Bersatu, of course daripada musuh kita, untuk menidakkan Bersatu dan Perikatan Nasional mengambil keputusan yang tepat. Of course, kita juga membuat keputusan-keputusan politik. Misalnya, untuk memilih Tan Sri Muhyiddin sebagai calon Perdana Menteri, kita juga buat survey, kita juga buat analisa, kita juga melihat sokongan. Dan kita juga sedang melihat dinamika-dinamika yang baru. Especially parti-parti politik yang sebelum ini tidak bersama-sama dalam Perikatan Nasional, yang hari ini tampil untuk bersama-sama dengan Perikatan Nasional, sebab Tan Sri Muhyiddin. Yang akan menerajui Perikatan Nasional ini dalam pilihan raya yang akan datang. Tapi YB Wan Saiful ni cuma satu daripada yang ramai orang kata. Banyak orang percaya dia ni cuma satu wajah yang dikedepankan. Di belakangnya masih ada tangan-tangan gaib yang lebih besar. Jadi banyaklah spekulasi. Jadi apa yang kalau orang kata let us be very candid lah, orang kata kan, banyak yang menunjukkan atau menghalakan jari ke arah timbalan presiden itu sendiri. Jadi macam mana pandangan Armada tentang ni spekulasi sendiri? Saya beranggapan bahawa kita mesti bertindak
berdasarkan fakta dan bukan gosip. Politik ni kalau kita nak ambil tindakan berdasarkan gosip, habis satu parti ni kelebihan ni kan. Kita mesti ambil keputusan berdasarkan fakta. Kenapa saya yakin parti sebelum ini, in fact selepas PAT tidak mengambil tindakan terhadap Wan Saiful, terus terang sebab sebelum ini dia tak pernah surface. Dan hari ini dia surface. Dia mengaku dia adalah orang yang mengutip SD berkenaan dan sebagainya. Jadi saya rasa ini tindakan yang dah sampai masa untuk kita ambil tindakan sebab dia dah surface. Yang lain ini belum surface. Mungkin ada yang masih berkira-kira, mungkin berani tak berani. Jadi bagi saya dia memerlukan proses dan mesti dilaksanakan satu persatu. Kita nak manage ini, kita tak boleh nak manage terus dalam keadaan yang besar. Yang mana kita boleh, orang kata yang mana kita boleh selesai dulu, kita selesai dulu. Low hanging fruit lah. Low hanging fruit kita petik dulu kan. Okay. Yang lain tu tinggi-tinggi sikit, okeylah kita ni. Tapi macam mana pun bagi saya dalam satu-satu krisis itu kita mesti manage dengan baik. Dan so hal ini pada you, maybe krisis ni krisis besar ke atau krisis yang boleh manageable ke? You boleh. Bersatu ini pernah hilang pengerusi, pernah hilang timbalan presiden sebelum ni. Masuk election menang juga. Kan? Jadi so, mana-mana parti pun ada dinamik tu. Kan? Rafizi pun kalah, mengajuk juga. Kan? Keluar daripada. Jadi bagi saya selagi perkara hal itu dalam status ataupun klasifikasi yang kita masih boleh manage, I think dia bukan satu perkara yang besar. Jadi kita kita kena menguruskan dengan baik. Dan saya nampak Tan Sri Muhyiddin masih tenang lah hari ini untuk menguruskan situasi itu. Okay YB, hold your thoughts. Kita ambil kita break sekejap lagi sekali. Okay YB, kita sambung semula bincangan kita. Okay. Tadi kita bercakap mengenai krisis dan dynamics yang orang kata mengelilingi Bersatu pada masa kini. Saya nak take one step further. Bagaimana pula dinamika hubungan antara Bersatu dengan PAS di dalam Perikatan Nasional yang kelihatan juga ada beberapa kali terkeluar kata-kata yang agak memperlihatkan ada friction di antara dua parti ataupun parti yang menerajui Perikatan Nasional. Again, bagi saya satu-satu tindakan politik itu kita mesti laksanakan ataupun lakukan based on situation. Bagi saya kalau kita nak bincang soal tindakan ataupun keputusan PAS untuk mencadangkan mereka menerajui Perikatan Nasional, itu bagi saya satu keputusan yang baik. Itu memperlihatkan bahawa PAS juga telah bersiap untuk berhadapan dengan pilihan raya. Tetapi kita kena ingat selepas ini kita ada juga parti-parti komponen yang lain. Misalnya hujung minggu ini MIPP dan kemudian dalam masa yang terdekat juga Gerakan. Dan begitu juga dalam masa yang terdekat ialah beberapa parti-parti lain, misalnya MIC, MCA yang akan melihat kembali hala tuju politik mereka. Di sini yang bagi saya sangat menarik. Perkara itu, dinamik itu dia mesti diuruskan dengan baik. Dan saya lihat Sekretariat Perikatan Nasional ada kekuatan untuk memastikan semua perkara ini boleh diselesaikan dengan baik. Sebab PAS ini kita mesti lihat PAS itu dia bukan sesuatu sebagai sebuah entiti. Saya suka melihat PAS ini dari segi sifatnya. Misalnya pemuda. Ya, of course dalam PAS yalah, walaupun di peringkat awal pemuda dengan garang, lantang bawa untuk PAS menerajui Perikatan Nasional dan sebagainya. Walaupun di peringkat akhir ianya di-dismiss oleh Presiden melalui pantun yang diberikan oleh Presiden PAS kepada pemuda. Tetapi
kita juga kena memahami sifat pemuda itu. Ya. Pemuda itu memang sifatnya begitu, dia mesti lantang. Ya. Dia tak boleh lah pemuda pun semua nak menikus, ikut arus Dia saja. macam backbencher lah gitu. Dan itu juga untuk satu ruang untuk PAS juga memperlihatkan bahawa mereka kini bukan parti ustaz-ustaz. Dia ada ramai juga kandidat yang profesional di kalangan ilmuwan, teknokrat dan sebagainya. Itu juga ruang untuk mereka menonjolkan parti mereka. Itu biasa. Bersatu juga kami lakukan perkara yang sama. Jadi saya tak melihat hujah untuk sama ada bersatu menuju Perikatan Nasional ataupun PAS menuju Perikatan Nasional itu sebagai satu threat. Kita juga sebagai ahli bersatu, saya ingatkan rakan-rakan pemuda kami supaya kita jangan rasa insecure pula. Sebab akhirnya ini medan di mana we need to contest. Contestation of ideas dan yang lain-lain ini, strategi dan sebagainya ini, dia bukan kita dengan musuh saja. Dalam komponen kita pun kita mesti uruskan dengan baik. And of course, sebab itu saya yakin sebelum ini pun PAS merupakan sebuah parti yang sangat pragmatik. Misalnya dalam pertemuan antara pimpinan utama Bersatu dan pimpinan utama PAS pada awal Januari tahun ini di Putrajaya, saya masih ingat. Dalam pertemuan itu, saya mendengar hujah-hujah yang disebutkan oleh Tan Sri Tuan Guru Haji Hadi sebagai Presiden PAS. Bagi saya dia sangat pragmatik, di mana beliau menganalisa semua gerakan-gerakan Islam dalam dunia ini, termasuklah Hamas di Iran dan sebagainya, yang mana beliau melihat dunia hari ini juga masih belum bersedia untuk menerima kepimpinan yang sepenuhnya Islam. Dia must be a moderate government. Mesti dipimpin oleh tokoh yang boleh moderate kepelbagaian yang ada dalam masyarakat kita. Pragmatic approach lah. Very pragmatic approach. Dan sebab itu saya tegaskan itu antara sebab mengapa kita putuskan Tan Sri Muhyiddin sebagai calon Perdana Menteri kita. Pertama, dia ada pengalaman, dan hari ini beliau adalah saya boleh kata faktor kepada kestabilan, bukan hanya dalam Bersatu, dalam Perikatan Nasional, dan beliau juga adalah magnet yang hari ini sedang menjadi tarikan kepada parti-parti yang di luar daripada lingkaran Perikatan Nasional ini untuk bersama-sama dengan Perikatan Nasional dalam pilihan raya yang akan datang. Sebab we never know apa yang berlaku ke hadapan. Kita jangan bincang yang selain yang musuh dulu. Kita bincang yang selain daripada musuh tetapi tidak bersama dengan kita. Dan saya rasa itu satu approach yang sangat baik. Sebab itu saya selalu gunakan terma muafakat agung. Lah kita ada muafakat nasional dan sebagainya, tapi now ni Tan Sri Muhyiddin sedang cuba berusaha untuk membidani satu muafakat yang jauh lebih besar daripada itu. Tanpa kita membincangkan soal kursi lagi. Now ni kita letak ke tepi dulu soal kursi. Kita memikir soal rakyat, soal kepentingan rakyat, soal isu-isu semasa yang berlaku hari ini. Dan of course dalam perbincangan itu hari ini kita melihat ramai yang tertarik untuk bersama-sama dengan Perikatan Nasional. Bahkan mungkin ada beberapa parti-parti lain yang akan bergabung dengan Bersatu, merge with Bersatu sebagai sebuah parti yang lebih besar dan untuk kembali menerajui Perikatan Nasional sebagai sebuah single parti yang lebih mengakar dan lebih kuat dalam pilihan raya yang akan datang. Tapi pada peringkat ini cadangan nama Tan Sri Muhyiddin itu cuma sebagai calon Bersatu, bukan? Ya. Dia belum jadi lagi calon Perikatan Nasional, belum. Kan? Kita mesti, yalah macam saya kata tadi, semua ni kita mesti uruskan step by step. Yes, of course. Now ni kita putuskan untuk peringkat Bersatu. PAS juga, ya mungkin dia ada calon, tetapi mungkin dia tidak declare dalam muktamar dia. Hujung minggu ini MIPP, mungkin MIPP pun ada calon juga. Begitu juga Gerakan pun ada calon juga. Hari ini saya tengok Gerakan ada yang dah mula mengusulkan Gerakan kena bertanding pakai bendera Gerakan.
mungkin ada dinamik yang baru. So semua ini kita kena tunggu selesai lah. So kita just step by step. Kita jangan cepat sangat melata. Kan? One thing about politik ni yang saya rasa penting untuk, especially untuk orang muda inilah. Kita jangan melata. Tapi dari segi hubungan ya, I mean, YB telah perlihatkan bagaimana bersatu boleh bersama-sama dengan pemuda UMNO dalam satu agenda yang ada satu convergent point lah, ada isu yang bersama. Bagaimana hubungan dengan pemuda PAS? Dengan pemuda PAS juga baik. Kita senantiasa berkomunikasi dan bertemu dalam mesyuarat-mesyuarat rasmi. Tetapi cabaran kita ialah untuk memperkukuhkan. Sebenarnya fokus dalam pemuda PN hari ini ialah untuk kita pastikan jentera ataupun missionary kita di peringkat bawahan itu we can merge very well. Kita boleh combine dalam ni. Bergerak bersama. Itu yang saya sebutkan tadi. Saya juga ada cabaran. Dinamik saya dalam tempoh setahun ini, saya terpaksa menguruskan internal armada. Sebab sebelum ini, kita boleh meneruskan kerjasama itu. Tetapi sebagai ketua armada, saya juga nak pastikan saya tidak hanya bergantung semata-mata kepada kekuatan pemuda PAS. Dia ada 190 lebih bahagian, mungkin 200 bahagian. Sementara saya hanya ada 110. Jadi saya must build. Especially di kawasan-kawasan yang menjadi tumpuan kita. Dan memang itu antara perkara yang saya gariskan dalam Pimpinan Agung yang lepas. Dan alhamdulillah kita dah berjaya. Dan begitu juga dalam keadaan yang lain, kita juga nak kena pastikan our arms ini equip dengan segmen-segmen yang serupa. Misalnya kalau tengok dalam Pimpinan Agung Tahunan Bersatu baru-baru ini, dari segi keselamatan, protokol dan sebagainya dikawal sepenuhnya oleh Brigade Armada. Jadi itu akan membantu Jabatan Amal PAS misalnya. Dari segi jentera, kita hari ini armada kita ada our own markas latihan. Dan markas latihan itu memang berjalan setiap bulan untuk melatih anak-anak muda, sama ada kepimpinan di peringkat bahagian, di peringkat cawangan ataupun mereka yang baru saja tertarik menyertai. We rope them in dan kemudian kita lepaskan dia orang untuk berada di lapangan dengan idea dan juga pandangan yang betul garisnya tentang perjuangan bersatu dan Perikatan Nasional. Jadi bila kita selesai itu, saya lihat di beberapa kawasan, di beberapa especially kawasan-kawasan Parlimen dan DUN, kita memang bergerak dengan cukup baik. Dan salah satu yang bagi saya contoh ialah Negeri Selangor. Dari segi Selangor ini saya boleh katakan saya amat berpuas hati dengan gerak kerja pemuda Perikatan Nasional di peringkat bawah. Tetapi dia masih belum muncul misalnya di negeri Kelantan. Yang of course didominasi oleh PAS. Tetapi sebagaimana yang saya sebutkan tadi, ialah of course ini hidup. Bila kita datang dengan banyak kekurangan, kena terima lah. Kita kena reciprocate lah. Of course. Kan? Dan kadang-kadang kita datang dengan terlalu banyak kelebihan pun kita tak boleh nak ambil semua. Tetapi perkara itu kalau kita hanya bercakap, kita hanya berunding tanpa kita berbuat sesuatu terhadap organisasi kita, itu takkan boleh berlangsung dengan baik. Last question. Kita nak tutup. Ada apa Cik Zam? Silakan. Kita sedang orang kata menanti apakah tindakan ataupun kemungkinan yang akan diambil oleh parti-parti politik selain daripada NGO yang kita lihat dengan kehadiran Trump pada ASEAN Summit ni. Sudah ada banyak suara yang mendesak supaya kerajaan menarik balik dan sebagainya, tapi kerajaan kelihatannya tidak akan menarik balik. Adakah akan berlaku mobilisasi massa di peringkat parti-parti politik bersatu umpamanya untuk menunjukkan ketidakpuasan hati? Kita sedang berbincang dalam armada juga. Ini antara perkara yang akan kita bincang dalam masa terdekat ini. Dan saya kira jemputan terhadap Trump itu wajar dibatalkan.
Ya, of course saya dengar pandangan PMX, kemudian kita punya Menteri KDN yang kononnya terbuka untuk berwacana, tak salah kita menerima tamu, kita nak ini. Tetapi yang datang ini seorang yang zalim. Ya, kena tengok tamu tu siapa ke tak. Seorang yang kalau kita tuan rumah yang nak datang ni penyangak. Kan? Memang pompak. Takkan kita nak silakan masuk. Pompak memang dia masuk dengan parang. Iyalah. Ini bukan satu event yang ini bukan perlu kehadirannya. Ini bukan satu event yang perlu kehadirannya. Apa? Dari segi itu saya ada sedikit keraguan kepada PMX ni. Apa yang dia sebenarnya cuba nak tunjuk pada Trump? Apa dia nak tunjuk dia seorang menteri di rantau ini, PM di rantau ini yang boleh menyatu padukan ke apa ke ASEAN ke, kan? Tapi ada juga kebodohan dia kan. Dia nak angkat Trump ke macam mana pun dia pergi fall into this BRICS punya ni kan, yang orang tak rasa perlu. Sebab tu saya nampak sebenarnya Anwar Ibrahim ni dia tak ada halu tuju. Dia tak ada halu tuju, caca marba. Tapi bragging rights kot. Ya, tapi dia apa ni, cara dia cakap nak justifykan dia punya itu is that dia nak dapat peluang untuk mengajukan ketidakpuasan ataupun ASEAN punya stand against pendirian Amerika dan Israel. Buat nota bantahan lebih kuat daripada berbohong. Mana nak sempat. Lagi satu, kalau orang kata selama ini Europe yang mana bangun tentang negeri-negeri OIC dan bantah dia buat tak tahu ya. Tiba-tiba datang ASEAN nak bersuara, dia nak dengar. Dia nak cubalah, apa salahnya. Even UN dah keluarkan kenyataan, dia tak mau dengar. Sebab kadang-kadang kita bantai Middle East. Misalnya, you say go against US, you solidarity dengan Palestine apa semua. You roll red carpet apa semua. After all bila orang datang you bagi red carpet semua. Correct. No, apa beza kita dengan dia? Kan? Saya rasa yang agak menjengkilkan lah ya. Bila dia menerima telefon call daripada Trump hari itu, and itu dijadikan seolah-olah satu kebanggaan. Saya rasa itu yang buat orang berasa sedikit jengkil lah. Ya, sebab tu saya kata Anwar Ibrahim ni tak ada halu tuju. Saya pun tak tahu. Kan? Apa yang dia cuba sebenarnya nak tunjuk pada Trump ni, dia ni apa? tapi to be fair, dia banyak terima phone call. Yang dia ke depan dia memang Perdana Menteri yang suka telefon. Yeah, I know, but when it comes from Trump, hari tu masa dia duduk depan tu, dia bangga dengan panggilan tu. Jadi saya tak nampak yang kalau Trump datang, yang dia akan bangun dan kata pada Trump, telling him straight in the face, dia kata you are wrong with over your Tapi saya kenal Anwar Ibrahim ni, dia seorang yang senang excited. Jadi mungkin itu panggilan kali pertama daripada Trump. Okay, on that note YB, kita sampai di hujung rancangan kita. Terima kasih banyak kerana sudi bersama kami. Mungkin di lain masa kalau ada kesempatan kita jemput, harap sudilah. Boleh. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Cik Zul. Okey, terima kasih kepada yang penonton-penonton yang bersiaran dengan kami. InsyaAllah di minggu-minggu akan datang kita akan ada lagi. Terima kasih.